Okey, operasi nombor bulat, tolak nombor bercampur, tolak pecahan. Okey, tak apa. Okey, sebelum tu jom ikut cikgu kita main-mainkan dulu cepat cikgu dah ajar ni. Baik, tekan awam ambil yang depan dulu ni lah. Okey, soalan cikgu. Ada berapa kek? Katakan kita wakilkan dia sebagai kek. 8 tu ada berapa kek? 5, 3 per 4 tu ada berapa kek? Gitu maksudnya. Okey, cikgu bagi 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5 tinit. Jawapannya adalah 8 kek. Macam mana cikgu tahu 8 kek? Tengok yang depan ni lah. Tengok yang depan ni. Kan ceritanya ada 8 kek. Dan 8 kek tu apa? Penuh. Dimakan 5, 3 per 4. Dah habis dimakan lagi 1 per 2. Itulah ceritanya. Boleh faham? Okay. So, sekarang kita nak tolak yang ni dulu. Okay. Pertama sekali cikgu nak tanya. 5 ni datang daripada 8 tak? Datang daripada 8 kan? Maknanya kita boleh tolak 5 kek dulu. So, tinggal 3 kek penuh. Okay. Ni kek penuh. Okay. Sekarang ni, dalam 3 kek tu, okay, cikgu buat lah 3 kek. Okay. Okay. Dah. Dalam 3 kek tu, nak kena buang lagi 3 per 4. Nak buang 3 per 4 lagi. So, maksudnya macam mana? Okay, maknanya kita akan kacau mana-mana kek. Sama ada kek ni atau kek ni atau kek ni. Nak buang 3 per 4. Nak buang 3 per 4. Okay, boleh? Okay. So, nak buang yang mana? Okay. So, katakanlah cikgu nak buang yang ini lah. Okay, cikgu nak buang yang ini. Okay, nak buang 3 per 4. Maksudnya dalam kek tu dah ada 4 bahagian. Kita buatlah 4 bahagian. Iaitu potong 3. 1, 2, 3. Dah. So, bila awak potong ni 3, dah akan jadi 4 bahagian. Kek yang lain pun tak semena-mena kena ikut. Nak buat macam mana? Biar adil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, yang sebelah sini ni tadi okay, dah kena makan 3, 4. Dah. Okay. So, sekarang ni dah tak ada ni maksudnya ni. Dah dimakan ni. Ni dah tak ada. Dah tak ada. Okay. Berapa yang awak nampak sekarang? Masih lagi ada 2 kek penuh. Dan tertinggal 1 ini bahagian. Iaitu 1 per 4. Betul? Okay. So, gambar barunya, cikgu sorry kacau kat nombor 3 ni supaya awak nampak jelas je sebenarnya. Okey, dan daripada 2 1 per 4 ni kena tolak dengan 1 per 2. Kena tolak separuh. Separuh. So, macam mana? Matilah nak. Okey, yang ini tadi. Yang ini pakai sini 1 per 4 tadi. Ini 4 per 4. Ini 4 per 4. Okey, sekarang nak buang separuh. Sekarang soalan yang sini ni gambarnya dah tinggal macam ni tau. Gitu je lah maksudnya istilahnya. Ini dah tak ada. Tinggal ni je. Nak buang separuh. Ini bukan separuh. Dekat sini ada separuh tak? Dekat sini ada separuh tak? Ada kan? Ada. So buang separuh. Ni ada 4. 1, 2, 3, 4. Separuhnya 2 je lah. Betul? Buang 2. Okay, jadi sekarang tinggal apa? Tinggal. Okay, cikgu buat balik warna. Okay, tinggal ada 1 kek penuh lagi ni. 1 kek penuh lagi. Tertinggal ada 1 kek yang ni pula. Tinggal lagi yang ni pula. Inilah nanti kek yang awak tinggal. Okay, dah. Baik, sekarang jom kita jawab.
setengah ni, kan tadi 2 kan. Setengah ni sebenarnya kalau awak faham, dia boleh belah kepada jadi 4, iaitu 2/4. Jadi sekarang maksudnya ialah 1/4 tambah 3, terbagi jawapan pula. 2/4. So jawapan terakhir ialah 1/3/4. Gitu. Ini kalau gunakan konsep. Okey. Boleh nampak ni. Ni gunakan konsep. Tapi kalau awak lebih bagus, lebih guna cara prosedur, go on, tak salah. Okey, ni boleh Okay, sekarang cikgu padam balik. Cikgu tunjukkan cara prosedur. Prosedur cara biasa yang dalam kita belajar dalam kat mana-mana lah. Okey, dah. Jom. Ya. Okey. 8 tolak 5 3/4. Okey. So, ada yang tak tahu 8 ni jadikan 7 4/4 tolak 5 3/4. Dah. So, jawapannya ialah 7 buang 5 2. 4 bawah sama 4 tolak 3 1/4. Tolakkan lagi dengan 1/2. Alamak, macam mana? Cik, awak tukarkanlah yang ini. Awak tukarkanlah yang ini menjadi darab tambah 8 darab 2 8. 8 tambah 1 9. Jadi 9/4 tolak 1/2. Tak sama bawah. Samakan kali 2 kali 2. So akan dapat 9/4 tolak 2/4. So akan dapat 7/4. So 7/4 tukarkan balik lagi. 4 kali 1 4 3. Zas. Jawapannya 1/3/4. Apa yang nampak? Sama tak? Tengok reverse balik video tadi. Jawapannya sama. Okey? Baik. Cuba. InsyaAllah. Allah ada. Alhamdulillah.